Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana sudi menonton sekali lagi dalam channel saya. So hari ni saya nak bawa korang, tunjukkan korang satu model kereta ni yang dah menang beberapa award dalam Malaysia ni. Pernah jadi People Choice Award, pernah dapat Best Small SUV. So mesti korang tertanya-tanya kan model yang mana satu, ataupun korang dah tahu dah model yang mana satu yang saya akan tunjuk. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, korang jangan lupa tekan button subscribe dan tekan bell for on notification. Okay, jom. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta wait to myself for a promise. I won't quit, keep going till I'm on it. I won't give up till I'm on top. Okay, X50 ni dia datang dengan 4 variant. Okay, yang paling low spec adalah standard 1.5 turbocharged, yang kedua adalah executive 1.5 turbocharged, dan yang ketiga adalah premium 1.5 turbocharged, dan yang keempat yang ni lah model yang high end dia, high spec dia, iaitu model X50 RC flagship 1.5 TGDI. So dia berbeza sikit dengan 3 variant dia yang bawah, tetapi enjin yang sebelum ni X50 RA dan RC ni masih mengekalkan enjin yang sama, iaitu TGDI, yang bermaksud turbo gasoline direct injection. Apa kelebihan enjin dia? Kejap lagi saya explain. So inilah enjin bay untuk X50 flagship. Okay, enjin dia menggunakan enjin 1.5 3 silinder. Okay, dan dikuasakan dengan 177 horsepower. Untuk 3 variant yang di bawah tu yang pakai turbo biasa, hanya 150 horsepower sahaja. Basically dia lebih sikit lah. That's why saya bagi tahu tadi TGDI engine ni, engine dia lagi powerful dan juga lebih jimat minyak. Okay, dia datang dengan 7 speed DCT. So memang cukup padu untuk pakai daily ataupun highway cruising. So kalau kata korang nak pakai kereta X50 flagship ni untuk city driving, tak ada masalah. Untuk long distance lagilah tak ada masalah. Okay, so di rupa hadapan dia macam korang tengok sekarang ni, sporty, lebih tajam dia punya design dan juga lebih garang lah. Okay, dengan finishing warna merah dekat grill hadapan ni. Okay, dia punya glossy black dia dekat grill ni. Dan front skirting dia pun kalau korang nampak sekarang ni kan, tajam je. So dia mengekalkan ciri dan konsep garang, sporty tapi elegance. Okay, dan bahagian lampu dia juga kalau korang tengok sekarang, dia masih lagi pakai full LED. Okay, full LED bukannya campur dengan projector, campur dengan halogen ke, tak ada. Pakai full LED. Apa pula keburukan dia kalau pakai full LED ni? Kalau lampu dia satu shot, korang kena tukar seketul. Dia tak boleh tukar bulb, tak boleh tukar mentol, macam tu je. Okay, sama juga dia ada DRL dia running light dia ada. Dan dia punya fog lamp pun datang dengan LED jugalah. Cukup terang, tapi kalau korang nak tambah spotlight 1-2 lagi, nak bagi lagi terang untuk drive malam, untuk drive waktu hujan, silakan, tak ada masalah. Okay, so ni apa dia guys, petak ni. Takkan screen pula kan, takkan monitor pula. Ramai yang tak tahu benda ni apa. Dan juga ada juga SE yang tak tahu. Itu masalah dia kalau bila SE pun tak tahu. So yang ni apa? Yang ni adalah sensor untuk ADAS. Okay, X50 flagship ni dia ada satu sistem yang hanya ada dekat flagship sahaja. Dekat executive tak ada, dekat standard tak ada, dekat premium pun tak ada. So yang ada dekat flagship sahaja. Okay guys, ADAS ni apa ramai yang tak tahu. Orang ingat kan ADAS kecil, ADAS besar kan. So ADAS, nama panjang dia adalah Advanced Driver Assistance System. Bahasa senang dia lah, sistem untuk bantu driver. Tapi guys, korang jangan anggap yang ni adalah autopilot ADAS ni. Ramai orang salah anggap, oh ada ADAS and then kereta ni bawa sendirilah. Tak, bukan. Dia bukan pandu untuk kita, tapi dia membantu. Itu sebab nama dia adalah Driver Assistance System. Dia hanya
membantu sahaja, bukannya dia drivekan untuk kita. So jangan salah tafsir ADAS tu adalah autopilot. Ada orang cakap autopilot. Sebab apa? Sebab ADAS ni bila korang bawa tu nanti dia akan follow distance kereta depan. Kalau kereta depan tu brake, dia pun akan ikut brake, and then dia akan ikut lining jalan. Lane keep assist adalah salah satu dalam ADAS punya function. So dia akan ikut je lane tu. So tapi make sure lane tu terang lah. Janganlah lane tu pudar ataupun dah tak nampak lane tu. Kita nampak tapi mungkin sistem tak dapat detect. Okay, so dia akan follow lane keep assist, and then dia ada front collision warning. Dia ada lagi LKA, blind spot monitor yang dekat side mirror tu. Okay, dan juga dia ada parking assist, auto parking. Dan juga dia datang dengan 360 camera pun sama. Semua yang features yang saya cakap tadi hanya ada dekat flagship, tak ada dekat variant X50 yang lain. So kalau korang nakkan sistem ni semua, korang kena ambil yang flagship ni. Ok, jom kita tengok dekat bahagian tank dia pula. So tank dia di sebelah kiri, sebelah kiri driver. Ok, tank dia berkapasiti 45 liter. Ok, 45 liter ni review daripada saya tak nak bagi yang dekat dalam brochure punya lah, sebab dalam brochure dia calculate based on treadmill. Okay, tapi yang ni adalah live feedback yang customer saya sebelum ni pernah pakai. Dia kata boleh pergi dalam 550 km dengan one single tank lah. Okay, untuk yang RC ni dia tak ada button dekat dalam tau untuk buka dia punya tank minyak ataupun dekat key fob dia. Okay, saya tunjuk kat korang. Okay, dekat key fob dia tak ada tau untuk buka tank minyak. Korang cari kat dalam, dekat tepi seat pun tak ada juga. So macam mana nak buka ni? Okay, dengan cara korang tekan sahaja tank minyak ni. Korang tekan, nanti dia akan terbuka. Tapi sekarang ni saya tekan, kenapa dia tak terbuka? Sebab pintu dalam keadaan lock. Kalau kata korang kena unlock dulu pintu. Okay, unlock. Okay, pintu dah boleh buka kan? Baru korang tekan, then baru korang isi. Ni salah satu dia lah. So ada pros, ada cons dia lah. Kalau yang Proton buat ni mungkin satu susah lah sebab nak kena buka unlock pintu dulu. So bila kita dah unlock pintu tengah-tengah isi minyak, kemungkinan ada bahaya yang boleh jadi. Orang boleh masuk ikut pintu lain ambil barang ke kan. Tapi daripada segi keburukan dia lah, daripada segi kebaikan dia banyak lah. Okay, so orang tak boleh buka sesuka hati korang punya belakang ni kan. So dalam keadaan lock, korang boleh pergi bayar isi minyak dulu. So orang tak boleh buka dekat sini. Okay, so jom next kita pergi dekat part lain pula. Okay, saiz tayar untuk variant premium dan juga flagship, dia datang dengan 215 55 rim 18 inci. Kalau untuk executive, untuk standard dia pakai rim 17. Dan stok tayar dia Proton bagi bukan biasa-biasa. Proton bagi dengan Continental UC7 tak silap saya. UC6 Ultra Contact 6. So bukan cikai-cikai lah Proton bagi. Okay, so premium, flagship rim 18, standard, executive pakai rim 17. So untuk unlock pintu ni dia ada dua cara. Satu menggunakan key fob, satu terus pergi dekat pintu. Okay, saya explain dulu guna key fob. Alright, so macam korang tengok dekat sini. Okay, dia ada button untuk unlock. Okay, ni untuk bonnet dan juga untuk lock pintu. So untuk unlock macam biasalah, korang just tekan je dekat button ni. Okay, tak ada apa-apa yang kelainan. Okay, dan contoh kalau kata key fob ni ada dekat dalam bag korang ataupun dalam poket, so korang dah tak perlu keluarkan key fob. Korang terus pergi dekat pintu, masukkan je tangan korang dekat belakang ni. Okay, masuk je dekat pembuka pintu ni, dan untuk lock dia touch dia dekat luar dia, nanti dia akan lockkan. Simple je. So tapi korang jangan buat macam ni masuk satu, lepas tu ibu jari korang pun dekat luar ni satu. Sebab takut nanti korang buat macam tu dia tak boleh nak unlock pula. Sebab sistem pening kan. Kau nak buka ke kau nak tutup, nak buka ke nak tutup. So jangan buat macam tu sekentak. So buat satu-satu. Alright.
Okey, untuk model premium dan juga flagship dia datang dengan electronic power switch ni untuk adjust kursi korang. Cuma ni dia tak ada memory seat lah. Okey, yang ni untuk seat bahagian driver sahaja. Passenger sebelah tak ada dan dua model saja yang ada, premium dan juga flagship. So korang nak depan belakang kan, korang just tolak je knocknya macam korang main PS kan. Nak tinggikan korang tarik dia ke atas, nak rendahkan korang tarik dia ke bawah. Dan korang nak depan belakangkan korang punya backrest pun boleh. Alright. So yang bestnya pula steering dia adalah steering teleskopik Teleskopik ni apa? Biasanya steering atas bawah je. Okey, biasanya atas bawah. Tapi untuk yang X50 RC ni dia teleskopik, which is orang boleh ke depan ataupun ke belakang kan. So dia 4 ways adjust. Dapat push start button dia berada di sebelah kiri So korang jangan tergaba-gaba belah kanan. Belah kanan tak ada apa-apa, belah kiri je. Sebelah kanan ni untuk korang adjust meter brightness dan juga headlight punya level lampu. Sebelah kanan. Sebelah kiri korang punya stop start engine korang. So ini bahagian interior dia. So korang tengok dekat dalam ni dia masih mengekalkan menggunakan soft and hard plastik. Okay, untuk model flagship dan juga premium, korang boleh tengok dia punya finishing dashboard dia pakai warna kemerah-merahan. Okay, dan dia ada mengekalkan ciri elegance dia. Dia pakai warna silver dekat atas ni dan warna hitam macam biasalah dekat belah bawah. Okay, kalau korang tengok dekat bahagian pintu tepi door trim ni pun dia ada finishing leather warna merah. Okay, untuk model executive dan juga standard all black dalam ni, dalam all black. So ada customer yang minat yang tak minat dalam ni ada warna-warna merah ni, diorang akan ambil model executive ataupun yang standard lah. Biasa orang akan ambil executive je. Tapi siapa yang minat sporty, yang nampak elegant, so diorang akan ambil premium ataupun flagship tadi. So macam kerusi dan juga armrest pun korang tengok sekarang ni, dia ada finishing juga warna merah hati lah kot. Saya boleh bagi cakap kot, warna merah hati. So nanti korang nak tengok betul-betul, korang boleh pergi kat showroom, boleh contact saya dan kita jumpa dekat showroom, ataupun korang komen je lah, komen dekat bawah korang minat tak colour yang macam ni. So kita pergi dekat bahagian konsol gear dan aircon panel dekat bahagian sini. Okay, untuk model RC dia menggunakan floating konsol. Maksudnya floating konsol ni apa? So nampak ni, dia boleh tembus. So bawah ni kosong lah. So kat bawah ni korang boleh letak barang. Nak letak korang punya smart tag ke, handphone ke, duit shilling ke, dekat bawah ni lah. So lebih kemas sikit. Dan gear knob dia pun baru berbanding dengan RA. Okay, dekat bawah ni ada untuk tarik dia punya gear, dan ni untuk parking button dia. Dan dekat bahagian bawah ni ada 3 button. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 button. Satu eco untuk tukar kepada eco driving mode dengan sport driving mode, dan button ketiga ada hill descent control. So saya ada buat video untuk hill descent control ni, macam mana korang nak configure so nanti korang boleh check dekat dalam profile saya. Dan juga 360. So bila korang tekan 360 ni, korang boleh nampak dekat sini bentuk kereta korang memang real Okay, sebab ni yang dah upgrade ni. Kalau X50 RA yang sebelum ni, dia nampak lagi kartun dia. Yang ni dia dah nampak lebih real lah. And then kalau korang nak tukar yang untuk yang free adjust punya, so korang boleh buat macam ni. So dia ada bird eyes. Okay, ni bahagian belakang. Okay, ni bahagian side tepi. So korang boleh tengok lah nanti korang beli nanti, ataupun korang datang showroom nanti saya tunjukkan dekat korang lebih detail lah. Dan yang ni macam saya mention lagi sekali, hanya ada dekat model flagship sahaja. Okay, next button auto parking. So auto parking ni pun dah ada video yang saya buat, nanti korang just refer sahaja. Dan yang ni adalah parking sensor. Parking sensor ni dekat depan ni, dekat bumper depan korang tu ada 4 parking sensor.
Kalau kata korang nak lalu dekat laluan yang sempit, nak keluar parking yang mall yang berpusing tu kan, korang tak confident depan boleh lepas tak boleh lepas, so korang boleh onkan ni lah. So kalau ada obstacle dekat depan tu, nanti dia akan beeping alarm dekat korang. Okay, dan sebelah dia pula ada dua button, satu auto hold assist pun saya dah buat video untuk auto hold assist ni, dan juga parking brake ni apa? Handbrake lah. Kalau kita dulu kita pakai handbrake tarik je kan, sekarang ni kita tekan button saja parking brake je. So dekat sini panel aircon macam biasalah, panel aircon tak ada apa yang lain-lain, dan dia climate dia hanya single zone je sekejap saya okay. Dia single zone, so korang adjust kiri kanan ni akan ikut temperature yang sama. Dia bukan macam X70 dia dual zone. So sebelah sini korang boleh adjust nak suhu berapa, sebelah driver boleh adjust suhu berapa. Tapi untuk X50 tak, dia jalan sekali je untuk adjust. Okay. Dan dekat atas ni sebelah aircon panel ni ada hazard light dan auto. Dan dekat atas ni untuk volume button dan power off button lah. Alright. Okay, bahagian belakang dia ada aircon blower juga, dan juga ada USB. So belakang jangan risau, memang sejuk, memang selesa untuk anak-anak korang duduk belakang. Dan untuk charge gadget ke, charge tablet, charge phone, boleh guna USB kat belakang. Jangan rebut-rebut dengan mak ayah punya kat belah depan. Okay, kita pergi dekat bahagian IHU dia. Okay, untuk IHU ni saya nak explain panjang masa terhad. Okay, masa terhad sekarang ni, masa saya lah, bukan masa korang yang menengok, masa saya terhad. So saya akan brief basic saja. Macam biasa, kalau kata korang nak tengok yang real punya, korang boleh datang showroom saya. Dan yang ni pun korang akan terganggu ni, sebab ada plastik cover ni kan. Saya nak buka pun tak boleh, takut nanti kan mengganggu kereta baru kan. So dekat IHU ni, korang tekan button home yang ni. Okay, korang pergi kat button apps, dia dah ada dah 360. Korang nak tukar kat sini, Jokes, Spotify, ada Shock, dan juga dia ada online, dah ada built-in punya navigation. Okay, ada built-in navigation. Dan yang ni yang macam orang cakap tu lah, dia ada SIM card dekat dalam. So contoh kalau kata phone korang tak ada coverage, korang boleh hotspot daripada korang punya IHU. Dan Proton bagi 1 bulan 1 gig percuma selama 60 bulan. So Proton akan bagi 60 gig lah, tapi dia akan renew by month. So masuk je bulan baru, dia akan renew kepada 1 gig. Macam mana pula kalau kata gig korang dah habis? Korang boleh beli dekat Proton Link, dekat apps Proton. So kalau korang beli kereta ni, nanti korang akan dapat satu ID untuk korang register Proton Link. Nanti korang boleh sign in dekat dalam tu. Korang boleh beli gig, korang boleh start engine dalam apps tu, boleh buka tingkap guna apps tu. So banyak benda lah yang korang boleh buat dekat dalam apps tu. Dan dia juga ada Find My Car, macam Find My Device dekat iPhone ni semua kan. So dia ada dekat dalam Proton Link tu. Okay, so ini basic sajalah. So kalau kata korang nak tengok, korang boleh komen dekat bawah, kita set appointment, kita jumpa dekat showroom nanti. Specialnya flagship ni, dia ada sunroof, tak ada dekat variant-variant yang lain. Okay, so korang boleh tengok kat sini ni dia punya sunroof. So kalau siapa yang ada anak kecil ni, dia panoramic sunroof, dia sampai ke belakang. Tapi dia punya sunroof dia setengah kereta lah, macam biasa dia. Yang sampai belakang tu adalah moonroof ataupun panoramic sunroof lah, bahasa sedap dia lagi. Yang ni ada dekat flagship saja, tak ada dekat model lain. Okay, itu je lah yang saya boleh explain sikit-sikit je. Minta maaf sebab tak terlalu detail. Kalau korang nak lebih detail, korang komen dekat bawah ataupun korang pergi dekat description bawah, saya ada tinggalkan link. So korang tekan link tu, kita boleh jumpa dekat showroom. Kalau kata korang tak sempat datang showroom, jangan risau. Kalau korang berada dalam Lembah Kelang ni, sebab showroom saya dekat Shah Alam. Kalau korang dekat Lembah Kelang, saya boleh bawa kereta test drive pergi ke rumah ataupun office korang. So korang boleh tengok depan mata, saya akan tunjukkan satu persatu dia punya features dekat korang sampai korang puas hati.
terus bagi IC lesen, terus booking, settle. Okey, untuk harga dia pun sama. Korang pergi dekat description bawah, saya akan letakkan harga, saya akan letakkan bulanan, dan juga saya akan letakkan link kalau kata korang nak semak kelayakan. So guys, jangan lupa stay tune dengan channel saya, terus tekan butang subscribe, komen banyak-banyak dekat bawah, tekan button like. Okey, share video ni dekat kawan-kawan korang. Okey, mungkin video ni dah terlewat saya keluarkan sebab dah ramai dah orang review pun. Okey, tapi saya buat jugalah untuk korang. So, jumpa lagi dekat video yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.